Assalamualaikum semua, selamat datang ke Malam Seram. Kita nak berkongsi, saya ingin berkongsi satu kisah daripada seorang pengirim yang ingin berkongsi pengalaman seram melibatkan hantu kom-kom. Saudara, sebenarnya hantu kom-kom ni adalah seorang manusia. Ya, ramai kata hantu tapi dia adalah manusia. Dan wanita ini telah pun mendapatkan ilmu kecantikan ataupun memakai susuk daripada seorang bomoh. Dan difahamkan bomoh tersebut memakaikan susuk dan memberikan pantang larang. Selama 40 hari, wanita berkenaan tidak boleh dengan sengaja melihat cermin untuk memandang wajahnya. Jadi selama 40 hari dengan sengaja, maknanya dia cari cermin, dia nak tengok wajah, cantiknya aku. Tidak dibenarkan. Sekiranya kalau dia berbuat demikian, susuknya akan akan memakan tuan dan membuat wajahnya menjadi hodoh dan krepot. Jadi apa yang berlaku setelah dia memakai susuk tersebut, wanita ini menjalankan kehidupan sehariannya seperti biasa. Dia pergi kerja, kan, naik bas, naik MRT mungkin, dia jumpa dengan kawan-kawan, dan dalam waktu dia buat aktiviti harian seperti biasa, ramai orang memuji beliau. Sampaikan ada yang kata, cantiknya kau, semakin cantik kau pakai barang apa ni? Produk apa kau pakai? Share lah sikit, spill the tea sis. Jadi beliau lama-lama tu dia jadi macam, aku cantik sangat ke sampai orang puji? Sebelum ni tak ada orang pun nak tegur aku tentang kecantikan aku. Jadi bila setiap hari, bayangkan selama 40 hari kena sabar ni, tak boleh tengok cermin. Kan? Jadi bila setiap hari, sampaikan orang yang dia tak kenal, bukan kawan kerja, bukan kawan sekolah, orang luar, strangers yang menghampiri beliau dan mengatakan, sorry miss, you punya kulit cantik sangat lah. You pakai barang apa ni? You pakai produk apa? Adakah you mix? Jadi lama kelamaan dia rasa tergerak dan rasa meluap-luap ingin tahu wajahnya yang sebenar. Dari situlah dia memandang cermin kerana pujian yang dia dapat tidak boleh ditampung, sehingga kan dia telah pun melanggar pantang yang telah ditetapkan oleh bomoh yang memakaikan dia susuk tersebut. Selepas dia memandang cermin, malam itu dia bermimpi dan bila dia bangun pada waktu pagi, wajahnya berubah menjadi lebih teruk, hodoh, sehingga kan dia takut nak keluar rumah. Dari situ bila dia berjumpa dengan bomoh berkenaan, wanita itu disuruh oleh bomoh untuk mendapatkan semangat daripada kanak-kanak ataupun anak-anak dara ataupun wanita-wanita hamil. Jadi dengan merenung wajah wanita dan kanak-kanak ataupun anak-anak dara, beliau harus membacakan jampi serapah. Sambil dia jampi tu, sambil dia tenung mata, dari situ kononnya semangat 40 sebab 40 hari 40 individu tu akan masuk ke dalam badan. Setiap yang masuk tu akan pulihkan kulit dia sampailah ke 40 mangsa. Sama ada kisah ni benar ataupun tidak, Wallahualam, tapi itulah apa yang dikongsi oleh rakyat jelata. Hari ini saya nak bacakan kisah kiriman daripada Aisyah yang berkongsi kejadian seram di kejar kom-kom. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Aisyah. Saya ada satu cerita yang berlaku sekitar tahun awal 80-an. Pada masa tu saya baru saja habis sekolah menengah dan sedang menunggu keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi saya ambil kerja part time. Kerja saya ni ikut shift. So pada kerja, bila saya balik pada waktu malam, saya perlu balik seorang diri, berjalan kaki daripada tempat kerja ke rumah kerana tak jauh pun. Untuk pengetahuan KC dan semua, saya bekerja dulu tahun 80-an di sebuah factory dekat kawasan Chai Chee. Rumah saya di Bedok North. Jalan kaki makan masa lebih kurang 15 minit gitu. Jadi pada malam tersebut, saya sebenarnya dah perasan saya diperhatikan oleh seorang wanita, seorang perempuan yang berpakaian semua hitam. Dan wanita tersebut saya perasan dia juga menutupi wajahnya, hanya kelihatan 2 biji mata. Itu bukan kali pertama sebenarnya saya nampak wanita berkenaan. Hari-hari mendatang, saya juga perasan wanita tetap berada di tempat yang sama, seolah-olah sedang menantikan kepulangan saya. Hanya selepas penampakan wanita berkenaan beberapa kali,
Barulah dia mengekori saya daripada satu blok ke blok yang lain. Saya perasan setiap kali saya berhenti, dia pun berhenti, seolah-olah mengikuti jejak langkah saya. Apabila sampai dekat kolong blok rumah, saya pun buat keputusan untuk terus bergegas lari ke rumah dengan menaiki tangga. Kerana saya tahu kalau naik lift, mungkin besar dia akan masuk menceroboh lift sebelum ia tertutup rapat. Jadi saya pun lari menaiki tangga. Alangkah terperanjatnya bila saya naik tangga, wanita berkenaan pun menyusul dari belakang dengan telapak kaki dengan pantas mengejari saya. Tuk 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 tuk. Sambil saya melihat daripada bahagian tengah celah tangga, ternampak tangannya yang agak kerepot dan menyeramkan. Kukunya panjang. Wanita mendongak ke atas memandang ke arah saya seolah-olah dia dah tahu yang saya lari daripada dia. Dengan segera saya pulang ke rumah. Selamat saya sempat buka pintu, sempat tutup pintu rumah dan berdiri menyandar ke arah pintu kayu besar rumah saya. Tiba-tiba terdengar telapak kaki berhenti betul-betul di luar rumah. Dia mengetuk pintu dan mengucapkan tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Kum. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Kum. Nasib baiklah ibu saya pun pernah mendengar kisah hantu kom-kom yang mencari mangsa kanak-kanak ibu yang mengandung dan juga anak dara seperti saya. Ibu terus mengangkat jari memberitahu supaya diam, jangan menjawab salam tersebut. Setelah lebih kurang 20 minit wanita itu cuba usaha mendapatkan perhatian keluarga, dia terus beredar dengan segera daripada depan rumah saya. Itulah kejadian seram tahun 80-an, saya dikejar hantu kom-kom. Jadi saudara, pernah tak anda mengalami perkara yang serupa? Dengar-dengar cerita ni pun pernah dialami di Malaysia. Adakah hantu kom-kom ni dah jadi hantu? Ataupun masih lagi ada individu yang menuntut ilmu yang sama dan terlanggar pantang? Bagaimana? Tinggalkan komen anda di bawah. Selamat malam seram.